Hello, Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni saya main Roblox ya, main Pitch 8. Hari ni video ni pasal saya nak penuhkan indeks saja. Lagi 3 mitik saya tak dapat lagi. Dekat Esoteric satu, dekat Pirate Cove satu. Pirate Cove. Yalah, dekat Pirate Cove Maze tu. Lagi satu dekat Tropical Grove. Ah, Jadi kita pergi ke Esoteric dululah, supaya dapat yang mudah-mudah dulu kan. Ni dah berapa hari dah saya pergi sini sebenarnya. Lepas tu hari ni baru saya nak buat video. Ni lagi seekor ni tak dapat-dapat lagi. Hai, secret naik tapi mythic tak naik. Apa lagi ni? Kena kod demi nak dapatkan skin free tu kan. Yang boleh tukar-tukar warna tu. Jadi kita lengkapkanlah indeks kita. Okey. Saya akan potong-potong lah video ni supaya tidak boring lah kita tunggu kan. Benda pun game AFK je. Jom kita naik lift dulu. Lepas tu kita pancing kat sana. Enchant yang saya pakai Perfection dengan Secret Hunter. Tu je lah. Saya main dekat private server sendiri lah. Malas nak main kat public. Sorry lah yang mana yang tak nampak-nampak tu. Sebab apa ni, biasalah PC tak kuat. Okay, kita pakai bed yang baru lah, yang terbaru lah, Atrion apa tak nama dia, saya tak ingat lah. Kita letak totem dulu, kita pancing tu. Okay, tak lama lepas ni dapat ni. Kita cut je video ni. Okay, dah naik dah simbol merah tu. Mantap. Ini yang kita cari. Obodos. Obodos Obodos. Nama dia pun bodoh. Okey, tak apa. Yang penting dah selesai tu. Mantap. Jom kita balik tu. Kita ambil totem kita. Respawn. Balik ke Fisherman Island. Kejap. Kita nak tengok ikan tu. Macam mana rupa ikan tu. Hai bonus. Kita tengok ikan tu macam mana. Cantik sangat ke susah sangat nak naik ni. Kita tengok. Besar juga. Dia tahan. Cute. Comel. Wah, cantik lah. Simpan lah. Simpan. Boleh buat koleksi. Kita respawn jap. Kokot mau hilang bug yang gambar hilang tu kan. Aduh, semak betul lah. Jual ikan dulu. Lepas tu ayo kita pergi ke Tropical Grove pula. Wah, harap-harap dapat lah. Hai, susah tau. Bila last ni kita nak kumpul ikan mitik yang terakhir tu, dia makin liat tau. Ini. Kuda laut haram ni. Jom kita pergi Tropical Grove. Let's go. Alright guys, kita dah sampai dah. Kita punya pulau ni, Tropical Grove ni. Kita nak cari kuda laut yang mitik. Okay, kita letak totem lah dulu macam biasa ya. Bantai je lah totem apa pun. Janji ada totem. Ni ada masalah sikit sebenarnya. Totem ni kita letak tu, dia tak ada keluar tau dia punya boost tu. Dia macam bug lah. Aduh, tu yang angkat turun naik. Tak jelah mana-mana kan. Janji letak. Jom kita mancing guys. Mancing je lah. Minta-minta kita dapat lah kuda laut tu secepat yang mungkin.
Okay, let's go. Tapi guys, tak lama lepas tu memang dapat lah. Tapi dapat secret lah. Aduh. Nak carinya mitik. Tapi yang dapatnya secret. Apa lagi ni? Aduh. Bukan nak cepat. Aduh. Tak apa. Kita sabar. Kita menunggu. Ya, okay? Kita mancing je sampai dapat mitik ni. Tak lama lepas tu. Wih, merah guys. Wih. Apakah ikan yang kita cari itu dapat? Iya, di situ kuda laut. Kuda laut memang kuda belang Mantap. Okey. Masanya untuk kita respon kembali ke fisherman. Dapat dah. Okay, let's go. Kita pergi Pirate Cove lepas ni. Jom. Ambil totem dulu. Jangan lupa. Sayang tu. Totem kita beli tau. Jom, let's go. Spawn dulu. Okay. Jual dulu ikan. Simpan dulu. Kita ada secret kan. Secret dengan kuda laut ni. Simpan dulu. Koleksi. Jom. Kita naik kapal. Tak payah naik kapal lah. Kita portal je lah kan. Spawn pergi sana. Okay, jangan lupa ya. Kita dah sampai sini. Kita kena pakai apa nama dia? Alat selam ya. Swimsuit. Nanti mati lemas pula. Jom kita pakai dulu. Lepas tu kita kena masuk dekat maze ya. Aduh, kat maze ni saya lemah sikit, kawan-kawan. Asyik sesat je dalam ni. Maklumlah jarang masuk. Penat. Tengok je lah sesatnya macam mana. Baiklah guys, kita dah sampai dah. Maze yang paling tak tahulah mana jalan dia ni. Mana. Jalan mati. Come on man, mana jalannya? Jalan mati juga. Tolong. Mana ni? Ni ke? Pintu balik pula. Aduh, pintu balik semula. Aduh, cuba lagi. Jalan ni. Sudahlah, kita potonglah video ni. Penat sesat ni. Akhirnya setelah 2 tahun aku jumpa juga tempat yang aku tuju. Okeylah. Kita letak totem dulu. Lepas tu kita pancing. Syarat je kena totem ya. Barulah kita meningkat dengan tinggi hoki-hokian kita. Okey, ambil pot dulu. Let's go pancing dulu. Kok dapat terus secret. Tak ada. Sabar je lah ya. Okey, kita akan memancing sehingga dapat mitik yang terakhir di sini. Harap-harap kita dapat lah kan. Pindah lu. Buruk sangat tempat dia. Okey, ni cantik. Okey, kita buka mesin ni. AFK dulu. Ayo. Okey guys. Akhirnya kita dapat juga ikan yang kita cari. Mitik yang terakhir. Iya, itu apakah namanya?
Staring Night Sawfish. Alhamdulillah. Ayo. Kita jual dulu. Jual dulu ikannya. Kita tengok dulu indeks. Confirm ke? Yes, confirm. Let's go. Agak lama juga ya kita untuk mendapatkannya. AFK selama sehari baru dapat. Jom. Kita claim dulu kuncinya. Wah, akhirnya guys. Okey, kemanakah arah anak panah ini menghala? Oh, mungkin dekat esotorik ya. Jom. Kita jual dulu ikannya. Okey, kita simpan dulu ikan ya. Kita buat koleksi ya. Ikan yang susah nak dapat, kita simpan. Okey, dah jual dah geng. Jom kita pergi dekat esotorik. Esotorik lah tempatnya, kunci tu kan. Jom. Ayo. Wah, excitednya lah kawan-kawan. Hai. Jomlah. Macam mana nak buka ni ya? Tak sabar je rasa. Sekejap, kita tengok kunci tu kat mana kunci dia. Aduh, tak jumpa kunci ni. Mana dia? Mana kunci dia? Tak jumpa lah. Mana ada kunci ni? Aduh. Sekejap, kita tengok balik. Mana dia? Mana dia? Tak nampak lah. Macam mana ya bentuk dia? Kita tengok balik. Oh, macam ni rupa dia. Okey. Kita check balik. Kita tengok betul-betul. Orang excited ni mata pun jadi kelabu. Jom. Mana dia? Oh, tu dia. Ada di situ. Mantap. Buka pintunya. Itu dia. Skin rod yang dicari-cari. Overlord Raiden. Mitik ya. Okey. Mantap. Okey. Kita claim. Kita claim dulu. Tengok puas-puas. Mantap. Pakai terus. Kita pakai terus. Macam mana nak pakai? Lupa dah. Mana dia? Okey, itu dia. Wah, warna merah ya. Pakai terus. Tengok dulu. Mana dia? Itu dia. Cantiknya. Wow. Memang puas hati. Mantap. Let's go. Jom kita pergi pancing dulu. Pancing dekat Aisel. Los Aisel. Let's go. Okey kawan-kawan, kita dah sampai dah ya. Wow.
Sinar-sinar ya skin yang baru ini. Skin free. Okay, kita pusing-pusing dulu. Kita belagak-belagak dulu. Tunjuk skin kita dekat orang-orang lain. Tengoklah ni, tengoklah. Pusing lu. Senangnya dalam hati. Tengok bang, tengok bang. Dah, jom kita mancing ya, kita mancing. Cukuplah. Ayo, kita mancing, dapatkan secret dulu. Kalau kita dapat secret nanti akan bertukar color kan. Okey, kita cuba dapatkan ya. Dah dapat dah secret ni. Dapat dah. Aduh, kenapa tak tukar color Apalah masalah dia. Bug ke atau memang dia tak tukar color dah Aduh. Macam kena scam. Tak apa, kita cuba tempat lain pula. Kita try kat ocean dapat lagi secret. Apakah bertukar color ya? Kita tengok. Warnanya masih sama. Apa ni game ni? Sudahlah. Aduh, macam kena scamnya. Sudah. Malas aku. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini bermanfaat kepada yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.